Drama Astro original berjudul Backchop telah mula ditayangkan pada 19 Disember 2025 setiap Jumaat. Jam 9 malam di Astro Citra serta setiap Sabtu jam 10.30 malam di Astro Ria. Boleh stream di Astro One dan Sooka. Skrip oleh Kafi Varmin Vigneswaran, Hadi Mat Noor, Mira Mustafa, Zuri Ismail dan Linggis. Arahan Jason Chong. Terbitan Tetali Studios Sendirian Berhad. Membariskan pelakon seperti Aiman Hakim Rizza sebagai Emir Khalid atau Imar Khalid, Siti Saleha sebagai Hana Fuad, Harvin Skin sebagai Abhi Selvam, Tony Yusof sebagai Tony Reza, Wulandari Herman sebagai Ivy, serta ramai lagi. Drama ini mengisahkan Emir seorang penjenayah yang menjadi buruan mafia dadah Tony Reza. Secara tak sengaja Emir bertembung dengan kembarnya, Imar seorang inspektor polis ketika serbuan dadah. Imar telah ditembak ketika pergelutan dengan ketua pengedar dadah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Imar menyerahkan kad kuasanya kepada Emir untuk mengambil identitinya. Namun, kehidupan Imar tidak mudah apatah lagi isterinya, Hana merupakan seorang ketua polis yang tegas dan berdisiplin. Apakah identiti Emir akan diketahui oleh isteri Imar? Jangan lupa menonton drama Backchop.